Hai. Kembali lagi guys. Ini kisah bilik tetamu itu masih berpenghuni. Lepas ayah meninggal, kami pindah ke rumah pusaka. Rumah tu sunyi. Terlalu sunyi. Tapi mak kata, jangan ganggu bilik tetamu. Bilik tu untuk dia. Setiap malam, aku nampak pintu tu terbuka sikit. Walau siang tadi mak dah kunci. Aku tanya mak, dia cuma senyum dan kata dia keluar bila perlu. Malam ketiga, aku dengar suara orang menangis dari dalam bilik. Bila aku intai, tiada siapa, cuma cermin retak dan nama aku terukir atasnya. Satu masa mak keluar beli barang. Aku ambil peluang buka pintu bilik tu. Bau busuk, sejuk macam ais. Dalam tu ada kerusi goyang dan keranda terbuka. Keranda tu kosong. Tapi aku rasa aku tak sendiri. Di belakangku ada sesuatu. Aku tak berani toleh. Tapi aku dengar dia bisik. Akhirnya kau nampak aku. Mak balik rumah dan hanya jumpa pintu bilik tetamu yang terkunci. Tapi kali ini dari dalam ada suara minta tolong. Suara tu suara aku sendiri. Sila like, komen dan share apa pendapat anda.